Pasal Mama. Mama semalam mengamuk dengan Baim. Dan handphone Baim pecah. Korang tahu kan? Macam mana korang tahu handphone Baim pecah? Dia tahu handphone Baim pecah. Mega. Diorang tahu. Macam mana korang boleh tahu handphone Baim pecah? Cuba korang cerita macam mana korang tahu handphone Baim pecah. Oh, Mama cerita kepoci korang ni. Dan isteri aku pula semua nak cerita. Siapa nak tahu the real story? Siapa nak tahu the real story? Kenapa handphone Baim pecah yang bernilai beribu-ribu ringgit tu? Okey, dia macam ni dia. Okey, Novi cerita Novi. Macam mana handphone Baim boleh pecah? Novi cerita je kronologi ni. Baim semalam dia ini sama Mama. Mama tanya dia selalu jawab. Macam tu. Satu orang perempuan macam tu lah. Kalau dengan anak kau dengan lelaki kau sama juga? Sama, memang kalau perempuan macam tu. Tipulah. Betul, kalau perempuan macam tu. Novi pun pernah. Anak Novi betul. Wah, gitu dia tak sekolah, tak dipijak, cuma Novi sepak gitu dah tu. Udah. Tapi kalau dipukul sama bapaknya, Novi tak terima. Iya. Betul. Itulah memang betul. Oh, kalau lelaki kau pukul anak kau tak boleh? Tak terima. Maknya pukul tak apa. Kalau emaknya yang pula pukul. kau dari sini. Kalau kau sama? Sama. Kalau emaknya yang pukul tak apa, yang cubit tak apa. Tapi kalau bapaknya sakit hati emaknya. Kenapa macam tu? Betul ke? Kita tak terima. Betul.